Okey, hari ni air ni dah agak kosong. Okey, jadi saya letak ni dalam 5 ke 10 minit. Ini apa yang disarankan doktor lah, supaya jari tu lebih lembut sikit lah kalau nak lenturkan dia. Lepas tu kita nak exercise jari tu. Okey, sedang dalam dekat 5-10 minit, dekat 10 minit juga tadi. So biasanya saya akan mulakan dulu dengan saya akan bengkokkan start part ni. Saya cuba bengkok. Beza ni. Ni saya bengkok macam ni. Ni yang tengah elok. Ni agak susah sikit. Agak susah, tapi saya cuba bengkokkan bagi habis dulu. Satu-satu. Biasanya saya buat kira 10. Untuk part ni 6, 7, 9, 10. Sakit. Memang sakit sebenarnya, tapi kena paksa juga. Lepas tu yang ni pula. Okey. Bengkok cuba sampai bawah. Selagi boleh bawah. Ini sebenarnya tak habis gini. Cuba tengok yang eloknya. Kalau saya bengkok, elok sampai sini. Ini keadaan tangan saya, jari saya yang elok. Ini yang injured. Memang tak boleh. Saya cuba. Sakit. Sama ada luka yang mengeras tu. Ambil masa sikit untuk dia lembut. Jadi memang kena buat tiap-tiap hari lah. Ni hari ketiga dah. Okey. Cuba push. Memang doktor kata kena push, kena tahan sakit memang. So kita kena buat lah. Sebab kalau tak buat dalam masa 6 minggu ni, takut dia mengeras, akan datang dia tak boleh nak bengkok lagi dah. Tak boleh bengkok macam biasa. Okey. Tu saya buat ini pula. Yang ni paling susah sikit. Ni memang tak boleh dah. Beza dengan ni. Ni at least boleh juga bengkok. Ni payah kan ni. Ni pun dah okey sikit, boleh bengkok sikit ni. Banding sebelum ni lurus je. Memang keras. Ni dah okey sikit ni. Boleh juga lah nak bengkok. Masa tunggulah dalam minggu, harap okey dah. Okey, yang ni cuba bengkok bawah. Tak boleh lagi ni. Beza, tengok ni beza ni. Ni saya bengkok elok. Ni masih tak boleh bengkok. Yang ni pun tak boleh. Masih tak boleh bengkok sangat. Okey, yang ni pun sama. Beza tengok ni. Ini. Sedap. Sebab tak injek. Sedap lah bengkok. Ni masih tak boleh bengkok habis. Tak bengkok macam yang tak injek tu. Beza tengok ni. Kalau ni macam ni boleh elok macam ni. Ni boleh. Allah Allah. Okay. Tak boleh. Cuba lah. Ni boleh bengkok yang sini. Tapi yang ni tak boleh. Saya tolak pun sakit ni. Beza yang ni. Ni sakit tolak ni. Jadi kena lah buat. Yang ni okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu lepas tadi dah buat training yang kedua tadi tu. So kita cuba buat hook. Ketiga pula ya buat hook. Ni luka ni, itu. Itu ada luka ni. Tapi sebab dah rendam selalu jadi lembut, dia terkopek. Luka tu cabut. So ni kesan kulit. Saya selalu buat kiraan 10.
Okay, lepas dia buat macam ni tadi, cuba genggam. Saya tak boleh genggam habis ni. Nampak ni? Ni dia tak tolak habis. Bila macam ni nampak beza dia. Genggam. Memang sakit ni. Saya tahan sakit ni. Saya ada masa 6 minggu je lagi untuk pastikan saya boleh bengkokkan balik jaja saya ni. Tak kali biasa. Kalau tidak, kalau kata saya nak workout, pegang barang, mungkin kurang kuat nanti. Kurang mencengkam. So macam biasa saya buat kira 10 lah. Itu paling minimum biasa saya buat. Nak buat lebih rasa tak ada masalah. Sekarang untuk ni yang teknik seterusnya, yang ni buat bentuk C, dan yang ini ibu jari ni pegang bahagian bawah, yang ni pegang sini. So cuba tolak dia. Cuba tolak dia sampai habis. Sakit, tahan. Tolak boleh lah. Boleh dia nak habis. Tapi kalau nak buat sendiri tu, ni dah okey sikit ni. Beza ni. Ni okey ni. Beza, tengok ni. Ni susah sikit. Dia keras. Bahagian sini keras. Ni keras. Sebab kita dah ada luka di bahagian retak ni. So dia tengah mengeras. Jadi sebelum dia mengeras, habis pengeras 100%, kena lembutkan. Lembutkan dengan buat exercise. Okay. Yang ni memang payah sikit. Okay. Ini memang saya tak boleh. Sakit ni. Saya kena slow ini. Yang ni paling saya rasa dia masih besar lagi ni. Macam bengkak. Tu yang saya rasa luka ni mungkin lebih besar dan keras sikit. Beza kalau saya buat ni. Ni. Tak? Beza. Sorry. Sini ni. Tolak. Ini tolak ni. Tak boleh. Saya tak boleh tolak. Memang keras tengah mengeras ni. Jadi itu macam ni okey. Tapi dia tak bend habis. Jadi saya cuba paksa juga. Memang sakit, tahan je lah. Tahan je lah. Alright. 10. Yang ni pun sama juga ni. Ni pun saya tak sakit ni. Body dia boleh habis. Tapi sakit. Kena ada push. Kalau nak buat sendiri tu memang tak dapat. Nak buat sendiri memang tak dapat. Kena push. Okay, tadi kita dah buat macam ni. Macam ni kan. So, cuba kita genggam. Tapi kalau tengok dia tak full, tak masuk ni. So, push tolak masuk dalam. Cuba tolak masuk dalam. Okay, yang ni tolak masuk dalam. Yang ni mungkin saya tak boleh, tapi cuba push. Boleh lah sikit juga. Macam ni, genggam. Tapi tak habis ni. Tak habis. Yang ni saya kena work hard untuk yang ni. Sakit ni. Ni saya sikit dia macam susah sikit dengan keras ni. Alright. Okay. Oh, bila buka sakit lah. Bila buka sakit. Alright. Biasanya kalau kita buat kerja, contoh basuh pinggan, angkat barang, bagi jari yang tengah sakit ni, kita selalu macam tinggalkan dia. Kita mungkin angkat barang pakai 3 tangan.
Tapi kita lupa jari ni at least kita kena gerakkan juga. Jadi biasa apa yang saya buat untuk pastikan jari ni bergerak sama, kadang-kadang kita macam jangan sakit, angkat barang, sakit, kita tinggal, so kita tinggalkan dia, kita pakai 3 jari, contohlah 3 jari ni. Jadi untuk pastikan 3 jari ni bergerak juga, so kita pakai body strap. Ini actually velcro ni untuk kabel, tapi boleh guna untuk sebagai body strap untuk jari yang injured. So kalau kita angkat, so dia sama-sama ikut. Okay, ni saya stapler ni. Ni saya stapler sini. Beli ni betul. Ambil jari yang aktif, jari yang okey dan aktif ni, ikat dia sekali. Okay, so kalau tengah naik pun at least dia pun ikut. So bila dia ikut, dia pun akan bergerak sama. Dia akan push untuk bergerak sama. Angkat barang. So at least dia tak adalah panggil malas. Takut nanti bila dia malas, kita tak gerakkan dia, lama-lama dia keras, dia pun tak boleh nak bengkok dah jari ni. So ni nanti kira assistant dia lah untuk bantu jari yang sakit ni. Kita rasa susah nak gerak ni, untuk bergerak juga. So kita buat kerja angkat barang, so dia akan ikut lah. Okay. Okay, satu lagi untuk paksa jari ni bengkok, yang ini. Okay, saya nasihatkan, ini terlalu tebal ni, cuba cari atau beli yang body strap jenis nipis lagi, supaya senang dia nak lentur. Yang ini, sekejap, ni muat tak? Ni saya kena buka balik ni, saya tak masuk ni. Saya kena buka balik, bagi longgar sikit. Yang ni tak, ni dia tak sedap. Sebab apa? Dia tebal ni. Kalau dia separuh apa ni, okey. At least bila ni bend, sedap sikit lah, tak ada terasa sakit ni. Sebab ni, sebab bila bend, yang ini boleh lipat sini, lipat, so push dia macam ni, buat ni, push, ikat dia macam ni, so dia akan push. So kalau boleh tarik lagi, kalau selagi boleh tahan, tarik, bagi dia paksa dia macam ni. Okay,